Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Uzair bin Abdullah, pelajar PDPP Perdana. Tujuan video ini dirakam adalah untuk saya berkongsi yang mana berkenaan etika guru dan perundangan dalam pendidikan. Okey, seterusnya berkenaan dengan isu iaitu pelanggaran etika guru dalam penggunaan media sosial. Yang pertama kita boleh lihat di sini adalah media sosial menjadi platform yang semakin penting dalam kehidupan seharian, termasuk dalam profesyen keguruan. Yang kedua, guru menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat atau menjalankan aktiviti pengajaran. Dan yang ketiga, namun penggunaan media sosial yang tidak beretika oleh guru boleh menjejaskan integriti profesyen dan hak guru. Jadinya dekat sini penggunaan ataupun pelanggaran etika guru yang berkaitan dengan media sosial haruslah di apa dijauhkan oleh guru-guru agar profesyen guru ini sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling. Selaras dengan uh, apa PAK 21, pembelajaran abad ke-21, yang di mana teknologi ini harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk kita mempertekadkan lagi pengetahuan dan juga sesi pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid. Jadinya teknologi ini haruslah digunakan dengan betul. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi kepada murid yang di mana kesan emosi sekiranya teknologi ini ataupun penggunaan teknologi kepada media sosial ini dia boleh memberikan implikasi kepada murid yang di mana yang pertama kesan emosi. Kat situ kita boleh lihatlah sekiranya guru-guru memasukkan video-video ataupun gambar-gambar murid yang tidak sepatutnya, kesannya adalah dia boleh murid tersebut mendapat rasa malulah dan juga kehilangan kepercayaan diri disebabkan gambar-gambar ataupun aib-aib yang tersebar. Murid tersebut dia hilang kepercayaan diri. Okey, seterusnya kesan akademik yang di mana kehilangan motivasi. Dekat sini kita boleh lihat sekiranya apa video ataupun gambar yang disebar itu telah menjejaskan prestasi murid. Kat situ murid boleh dapat kehilangan motivasi terhadap akademik mereka lah. Dan juga gangguan mereka gangguan mereka fokus. Maafkan saya. Fokus kepada gangguannya sangat terganggu kerana apa gambar-gambar ataupun video-video mereka tular di media sosial dengan adanya kecaman semuanya. Seterusnya adalah kesan sosial yang di mana sekiranya media sosial ni ataupun gambar-gambar ataupun privasi murid tersebut tersebar, semestinya lah ada pengasingan yang di mana pengasingan ni murid-murid lain dia sudah tahu murid ni ada buat video berkenaan sekian. Jadinya murid tersebut tidak mahu berkawan dengan murid yang telah privasinya telah tersebar tersebut. Dan yang kedua ialah pemulawan rakan sebaya. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi kepada guru yang di mana pelanggaran etika dalam pendidikan. Okey, kat sini kita boleh lihat kerahsiaan dan pelanggaran integriti. Yang pertama, pendedahan maklumat pelajar, tindakan tidak berintegriti. Dan yang kedua, kesan reputasi, hilang kepercayaan ibu bapa, kerugian peluang kerjaya. Okey, dekat sini kita boleh lihatlah sekiranya guru ni melanggar etika iaitu isu dalam penggunaan media sosial terhadap privasi murid-murid,
Kat sini kita boleh lihat ibu bapa sudah mula tidak percayalah kepada guru-guru kerana guru ni sering mengebarkan aib-aib ataupun yang tidak sepatutnya lah kepada masyarakat. Dan juga kerugian peluang kerjaya ni sebagaimana kerjaya guru ni setelah kita dah lalui semua ujian-ujian untuk mendapatkan title guru tu, dengan kita melakukan kesalahan seperti pelanggaran etika dalam pendidikan ni dalam media sosial, kat situ kerjaya kita telah ditarik. Okay. Dan yang ketiga, tindakan disiplin, amaran dan juga pemindahan dan juga pemecatan. Dan yang terakhir adalah kesan kepada masyarakat, yang di mana skeptisisme terhadap pendidikan dan juga kerosakan reputasi profesi. Okay, kat sini kita boleh lihatlah yang di mana isu pelanggaran etika dalam pendidikan ni, kita boleh lihat kaitannya dengan hak asasi manusia. Kita lihat pada yang pertama, hak kanak-kanak, yang di mana pelanggaran ini melanggar hak kanak-kanak untuk privasi dan perlindungan data seperti yang dijamin di bawah Konvensyen Hak Kanak-Kanak, CRC. Dan yang kedua, hak guru. Guru juga mempunyai hak untuk kebebasan bersuara, tetapi hak ini perlu diimbangi dengan tanggungjawab untuk menjaga kepentingan murid. Okey, seterusnya kita boleh lihat Kod Etika Guru Malaysia, iaitu pelanggaran prinsip kerahsiaan dan integriti. Prinsip kerahsiaan dalam Kod Etika Guru Malaysia. Okay, kat sini kita boleh lihat definisinya, yang mana guru wajib merahsiakan semua maklumat peribadi murid yang diperoleh semasa menjalankan tugas, kecuali dengan kebenaran bertulis atau sebab keselamatan. Yang kedua, aplikasi dalam kes media sosial, menyiarkan gambar, nama, prestasi akademik atau sebarang maklumat pengenalan murid di platform awam tanpa kebenaran merupakan pelanggaran prinsip ini. Jadinya apa-apa pun guru ingin upload ke media sosial perlu mendapat kebenaran daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak-pihak yang tertentu. Okay, kat sini kita boleh lihat prinsip integriti dalam Kod Etika Guru Malaysia, yang di mana definisinya guru perlu menunjukkan tingkah laku yang jujur, adil dan boleh dipercayai dalam semua interaksi profesional. Aplikasi dalam kes media sosial adalah menggunakan media sosial untuk mengumpat, menghina atau memalukan murid, melanggar prinsip integriti. Okey, kat sini kita boleh lihat contoh kes, yang di mana kes pertama, guru menyiarkan gambar murid obes dengan caption, "Kalau kurang makan, mungkin boleh fokus dalam kelas." So kat sini kita boleh lihatlah di mana pelanggaran etikanya mendedahkan keadaan kesihatan murid, yang itu dalam kurungan kerahsiaan, yang di mana mengejek fizikal murid. Kesannya, murid menjadi mangsa buli cyber oleh rakan sebaya. Okay, kat situ kita boleh lihat ibu bapa murid membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, kes yang kedua adalah guru berkongsi screenshot perbuatan WhatsApp murid yang mengandungi aduan tentang sekolah di laman Facebook peribadi. So kat sini pelanggaran etikanya adalah mendedahkan komunikasi peribadi murid dan juga membalas dendam secara terbuka. Okey, jadinya ini adalah contoh keratan akhbar, yang di mana guru dijadikan murid konten media sosial bakal berdepan tindakan. Kat sini juga, ini daripada keratan akhbar dari Sinar Bestari, yang di mana guru perlu hormati privasi anak murid. Okey. Okey, ini adalah panduan penggunaan media sosial untuk guru, yang di mana
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi guru dan juga murid. So kat sini KPM pun telah menyediakan garis panduan. Jadinya kita sebagai guru haruslah ikut dengan pekeliling yang telah dikeluarkan. So kat sini kita boleh lihatlah yang di mana tujuannya adalah penyebaran dan perkongsian maklumat terkawal, tidak menjejaskan, terpelihara, tidak elak daripada salah laku, dan juga maklumat yang disampaikan tu adalah jelas dan tepat. Okey, adiknya, adiknya di sini kita boleh lihat surat perkeliling yang di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada surat perkeliling tersebut lah. Okey, kesan pelanggaran etika. Okey, yang pertama, guru boleh dikenakan tindakan disiplin, iaitu amaran bertulis atau penurunan pangkat mengikut peraturan-peraturan pegawai awam. Okey, iaitu kelakuan tata tertib. Yang kedua, kesan undang-undang yang di mana boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, PDP. Dan yang ketiga, kesan sosial, iaitu kehilangan kepercayaan komuniti terhadap profesion guru. Okey, kat sini kita boleh lihat Akta Perlindungan Data Peribadi, yang di mana Akta PDP ni adalah salah satu bentuk perundangan cyber yang diperakukan dalam pelaksanaan Koridor Raya Multimedia Malaysia. Okey. So kat sini sekiranya uh, guru melanggar kod etika tersebut, boleh dikenakan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Okey, kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat undang-undangnya tersebut ataupun Akta Perlindungan Data 2010. Okey, seterusnya kita lihat yang di mana analisis isu iaitu perundangan. Okey, kita boleh lihat kat sini Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Okey, yang di mana skop Akta SPRM ni adalah akta ini bukan sekadar untuk kes rasuah kewangan, tetapi juga meliputi penyalahgunaan kuasa dan penganiayaan kedudukan oleh penjawat awam, termasuklah kita guru. Okey, situasi yang relevan yang di mana jika guru menggunakan media sosial untuk memalukan ataupun memeras murid dengan ancaman, dan seterusnya meminta bantuan atau wang hadiah daripada ibu bapa sebagai balasan tidak menyebarkan maklumat peribadi murid. Okey, hasil daripada kesalahan yang di atas tersebut, okay, dia boleh disabit kesalahan, kategori kesalahan di bawah Akta SPRM, iaitu Seksyen 23, penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan peribadi. Okay, contohnya, guru mengunggut murid dengan menyebarkan gambar memalukan sekiranya murid tidak mematuhi arahan guru tersebut. Okey, seterusnya Seksyen 16, rasuah dalam pemerasan, yang di mana guru meminta bayaran daripada ibu bapa untuk menjaga reputasi murid di sekolah. Okey, so ini adalah akta-akta kesalahan yang di bawah Akta SPRM lah, yang di mana boleh dikenakan kepada guru-guru. Seksyen 23 iaitu penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan peribadi. Seksyen 16, rasuah dalam pemerasan.
Okey, kat sini kita boleh lihat kesalahannya ataupun detail berkenaan kesalahan tersebut. Penalti bagi kesalahan di bawah Seksyen 16 dan juga 23 yang mana saya sebutkan tadi. Okay. Yang di mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16 dan juga 23 boleh disabitkan kesalahan, dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan juga didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu tidak dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Okey. Okey, kat sini seterusnya kita boleh lihat SPRM ini dia adalah implikasi undang-undang yang di mana hasil daripada kesalahan tersebut bukan sahaja di bawah Seksyen 23 dan Seksyen 16 tadi. Okay, kita boleh lihat ia boleh dikenakan tindakan disiplin yang di mana peraturan pegawai awam lah, kelakuan dan tata tertib. Hukumannya amaran dan juga penangguhan kenaikan pangkat atau pemecatan. Okay, jadinya kita boleh lihat di sini. Kita boleh lihat di sini Perlembagaan Persekutuan, iaitu peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib. So kat sini kita sebagai guru haruslah mengikut surat ataupun garis panduan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan supaya kita dapat menjaga kod etika dan juga profesion seorang guru. Okey, seterusnya tindakan jenayah. Akta SPRM didenda tidak kurang daripada RM10,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya macam yang saya cakap tadi, dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1983 Seksyen 233. Hukumannya adalah denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun. Okey, kat sini kita boleh lihat Akta Komunikasi dan Multimedia yang di mana akta ni berkenaan dengan Undang-Undang Cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Okey. So dekat sini apa-apa berkenaan dengan multimedia ataupun komunikasi akan berada di Akta Komunikasi dan Multimedia. Okey, yang seterusnya tuntutan sivil yang di mana murid atau ibu bapa boleh menyaman guru di mahkamah sivil atas pelanggaran privasi. Okey, kat sini kita boleh setelah kita ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti kerja sebagai seorang guru, kita mestilah yang pertamanya adalah latihan kesedaran etika yang di mana memberi latihan kepada guru tentang penggunaan media sosial yang betul. Jadinya dekat sini kita boleh mencadangkan beberapa langkah ataupun jalan penyelesaian agar penggunaan media sosial tu dapat digunakan dengan baik. Okey, yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang mana mengambil tindakan tegas terhadap guru yang melanggar etika dan undang-undang. Okey, yang ketiga, sokongan psikologi yang mana memberi sokongan kepada kepada murid yang terjejas. Okey, kesimpulannya, etika dan juga perundangan dalam pendidikan amat penting untuk memastikan profesionalisme guru. Isu pelanggaran etika guru dalam media sosial perlu ditangani dengan serius untuk melindungi hak murid. Dan juga guru perlu memahami tanggungjawab mereka terhadap etika, undang-undang dan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih.